So mana pusat dia memang kat situ lah. Ya, pusat itu. Untuk orang permulaan, saya akan, kalau kawan saya akan ajar cek tapak kaki. Kadang-kadang kita tengok dah tahu lah dia sakit apa. Okay. Selain daripada sakit lutut, apa lagi yang biasa common yang macam sakit belakang ke, sakit bahu ke? Common lah. Tapi kalau nak katakan common ni banyak. Ada macam kita ambil frozen shoulder kan. Istilah frozen shoulder ni sonok bincang shoulder ni. Sebab kebanyakan bila saya tanya kes, saya frozen shoulder. Cuba angkat tangan. Boleh? Boleh angkat tangan. Bila boleh angkat tangan tahap ini, ini bukan frozen shoulder. Ini dipanggil rotator cuff. Yalah, maksudnya orang salah faham terms tu. So bila datang rawat, saya frozen shoulder. Frozen shoulder tak boleh angkat. Dia lock dekat bahu ni. Oh, itu dia masuk frozen tu. Frozen shoulder dia tak boleh angkat di sini. Tapi kalau dia boleh angkat, ini adalah rotator cuff. Apa tu? Rotator cuff. Dipanggil rotator cuff lah. Ataupun dekat scapula ni, dia lock. Kenapa menyebabkan dia lock? Jatuh, salah tidur. Macam tengok, orang tidur atas tilam. Tilam berlekuk. Bila kita keadaan tidur, kita adalah keadaan tengah, kalau orang tua kata mati. So bila mati ni lembut. Bila lembut, badan kita akan ikut tilam punya struktur. Lekuk. So lama-lama dia akan jadi penyebab lock. Bila lock itu adalah bermasalah pada otot. Bukan tulang. Sebab tu macam kita tengok kes salah tidur kan. Berpunca dari situ juga. Scapula lock kan. Sebab tu bila kata common salah tidur ni, kalau awal-awal ni senang, mudah. Tapi bila dah lama ni, dia akan mengeras, ataupun bila salah rawatan, dia akan menyebabkan koyak. Bila ada koyakan, tu yang bunyi guduk, level kita urut, guduk. Sebab otot ni boleh extend. Dia boleh memanjang. Sebab untuk faktor kita menyembuh lah. Tapi macam mana pun dia akan rasa tak selesa. Tapi bila kita nak balik pada normal ni, rawatan tu agak jadi panjang. Sebab kita nak buat strength and conditioning balik lah. Lepas kita rawat, kita dah betulkan, so kita akan bagi dia consultant after treatment, apa nak perlu nak buat untuk menyelesaikan masalah ni.